warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Okey. Hampa nak beli Z15 GT kan? Ni dia nak beritahu hampa. Kita nak cerita pasal Z15 GT. Aku dah pakai dah 6 bulan dah. Video ni video yang tepat untuk hampa. Tengok kita nak cerita apa? Hampa tunggu sekejap lagi. Hampa kena stay sampai habis, baru hampa boleh tahu apa ada Z15 GT. Tengok orang naik siang kan, nampak lawa kan. Tunggu. Okey guys, hari ni aku nak tunjuk ke hampa Z15 GT. Aku nak cerita, dia punya cerita lah. Orang panggil review jujur. Review jujur. Tak mana kita nak start. Tang ni ada orang lalu ni. Ke depan sikit lah. Aku punya kamera ni musim sikit. Kita pusing balik. Tapi ke dia. Tu dia, kita buka tengok. Okey ya. Ni dia. Bukan kalau tunjuk benang ke apa. Ni aku nak tunjuk motor Z15 GT. Ni dia Z15 GT Modenas CC 150. Dia, kita tutup dulu enjin. What? Ni ya. Video ni aku tuju untuk hampa supaya hampa tak membuat kesan yang salah. Yalah, nak beli motor nak tengok kan. Bukan nak tengok kebaikan, kelebihan, tapi kena tengok juga keburukan dia, kelemahan dia. Tapi hari ni aku tak mau cerita kebaikan dia. Tapi okey, tanpa basa-basi lagi, kita straight to the point. Sebelum beli, hampa mesti nak tahu kelemahan dia kan. Kelemahan dia
Okey, kita straight to the point lah. Sebelum beli hampa mesti nak tahu kelemahan dia kan. Ha. Kelebihan dia jangan tanyalah. Yang tu diam-diam saja. Yang mana yang beli saja tahu kelebihan dia. Ha. Yang mana yang beli saja tahu kelebihan Z15 GT ni. Kalau hampa tak sanggup nak terima kekurangan dia, jangan beli. Saya ulam, jangan beli. Okey? Kalau hampa tak mau terima kekurangan dia. Kalau nak tahu kelebihan dia, kena beli. Okey, straight to point lah. Okey. Satu kekurangan dia. Vibrate dia kuat tau. Vibrate ni cukup kuat. Nampak tengok. Aku start enjin tengok. Ni satu kelemahan dia kau ni. Kena pegang kunci. Tekan ni. Pulai. Gegak. Ada. Bukan macam tu. Ni datang ni. Gegak ni. Dia punya ni. Nampak tu? Tu. Dia gegak tu kan. Mileage tengok 9,000 lebih. Vibrate dia cukup kuat. Kadang-kadang ni aku pergi tunjuk bendang lah pula. Tak apalah. Okey. Vibrate dia kuat. Kadang-kadang sampai kaki-kaki kita bergetak habis. Jangan duk tanya kalau beli pasal apa lah. Duk vibrate kuat sangat, jangan duk tanya. Memang pesen tu dah. Apa lagi? Kedua. Nampak kita tengok brake Dia punya brake ni. Channel dia, satu channel ABS. Dia tak ada, belakang tak ada. Tengok, belakang tak ada ABS. Dia, tu kekurangan dia. Kalau macam kita yang jenis jenama satu lagi tu, ada dual channel ABS. Yang ni satu saja. Satu lagi, tu berapa dah? Satu vibrate, dua brake, satu channel, 3. Ni, hampa tahu tak? Dalam komen-komen, dalam grup dia. Dalam Facebook dia, selalu komen bateri kong. Baru ni YouTuber Bob YP pun bagi tahu, bateri kong. Ada masalah tuang bateri. Yang tu sama juga. Masalah kelemahan dia, bateri cepat kong. Ada member seorang lagi tu pakai, dia kata dia beli bulan 10, bulan 11 gitu. Sekarang dah kong dah bateri, baru 8 bulan. 9 bulan, 8 bulan gitu, dah kong. Kita tak tahulah sebab apa. Kan? Itu kelemahan dia. Keempat, dia punya gear tak smooth kan. Orang siapa yang tak pernah bawa motor kelas ni memang susah nak bawa. Kan lagi bila kita bawa perlahan, enjin senang mati, terutama RPM yang rendah. RPM rendah, tengah-tengah bawa tiba-tiba mati. Maksudnya kita RPM kita rendah, kita pakai gear yang tinggi. Contoh dalam gear 3, bawa bawah pada 40 km sejam, memang senang mati lah. Kadang-kadang gear 2 pun dalam 30 km sejam pun mati. Yang tu lah masalah dia. Gear dia tak smooth. Banyak. Kalau hampa nak tahu kelemahan dia banyak. Ni datang ni. Ni datang ni. Longgak ni.
Gear dia ni bawa okey, ni tak bawa okey. Apa lagi? Signal belakang berkabus. Hampa nampak tu signal motorku. Kalau nampak lah dekat-dekat. Kan? Kabus. Nampak atas tu. Dia atas tu dia kabus sikit. Tu antara komen-komen para pembeli lah. Enjin bunyi kasak. Kita tengok enjin dia bunyi kasak tak? Hang tengok. Hampa tengok, aku nak start, aku kena buka balik. Aku kena tekan balik sini. Oh, boleh buka. Tak tahu depa kata kasak. Okey, satu lagi. Ni. Cover set dia tak ada spare part. Depa kata. Lah mungkin ada dah kot pasalnya, sebab dalam Shopee mungkin ada dah kot. Masa baru-baru itulah depa kata tak ada spare part. Tapi kalau ada cover set pun dia tak banyak, dia tak color yang sama, dia tak ada pilihan macam yang jenis Y, Y tu kita dah tahu kejuruteraan cover set. Dia kata motor ni pun enjin dia main pada Cina. Loncin ke apa. Tapi betul lah, memang Cina yang buat enjin ni. Tapi mengikut spek yang Modenas minta lah. Syoknya sekali-sekala tengok ni. Ni kalau orang pandai mengai ni, jenuh ni. Mengai. Jala ke syok ni. Tengok tu. Nampak tu. Best. Kalau siapa boleh metok jala ni yang mengai. Petang-petang ni ramai orang mengai kat ni. Ramai. Tengok. Daripada review dia pergi tunjuk gambar bendang lah apa pula. Okey, turun. Satu lagi motor ni manja. Tak boleh kena ayak. Poin yang berapa tu? Poin yang ke-8. Manja, tak boleh kena ayak apa tu? Mereka kata. Aku tak tahulah. Hampa tengok nampak motor boleh ayak. Tu nampak saya. Aku tak basuh dah. Tak basuh dah. Motor ni daripada beli hari tu basuh sekali lah. Lepas tu tak basuh dah. Sebab dia tu tak boleh kena ayak. Mana basuh? Tak boleh kena ayak lagi basuh-basuh. Kita hidup mampu aku. Lepas tu dia kata masalah. Bila kena ayak masalah ada pada meter. Lampu tiba-tiba menyala lah. Tiba-tiba masalah pada tu ni. Apa yang ni. Apa kena apa ke benda macam ni. Kunci dia je lah. Yang ni. Pulai-pulai tak hidup. Start tak hidup. Mengikut apa yang orang komen dalam Facebook Z15 GT ni. Banyak kadang-kadang. Lepas tu poin yang ke-9. Meter minyak tak tepat. Selalu habis minyak di tengah jalan. Banyaklah apa para pemilik Z15 GT menolak motor-motor mereka di tengah highway. Kan? Anda bakal akan menolak motor di tengah highway juga kalau anda memilih Z15 GT. Betul tak? Kalau nak tolak motor belilah.
Ya, itulah awak saja. Kan? Kalau hati dah berkenan tu, tak kisah motor macam mana pun. Kalau ikut meter minyak dia kadang-kadang tak sampai, masih tinggal lagi 1 bar pun dah minyak dah habis dah, kering. Satu lagi, ni paling penting. Aku nak abang abang ni, ni memang paling penting sekali abang. Kan? Kalau abang nak belilah. Kalau tak mau beli tak kisah. Kan? Apa dia? Hampa bila beli, hampa akan jadi walanas. Walanas. Dalam grup-grup banyak kata grup 15 juta tu walanas lah apalah. Kan? Hampa kena sanggup terima kondem. Kena kondem, beb. Banyak yang kondem, banyak yang apa? Kutuk motor ni. Yang tu walanas kena kental. Hati mau kental, beb. Kalau tak kental goyang dek, goyang. Okey, kesimpulannya sagilah aku buat. Tunggu sat. Kita kena dulu. Okey. Dia nak buat review pun kena main kat di sini tu. Di Batabas ni. Tidak kalau review kat tepi-tepi jalan dia orang kutu. Apa ni review motor Cina. Kan? Dah lah motor rosak. Motor bukan motor rosak. Maksud dia motor tu orang duk report kata banyak rosak ni lah. Okey, kesimpulannya kan. Apa kesimpulannya? Kita selepas kita simpui semua tu. Yang tu baru 10 nah. Baru 10, ada lagi yang masalah dia tu, ada lagi. Bukannya tu 10 tu saja masalah dia. Okey. Jadi apa pun masalah dia, di sini kesimpulannya kalau sanggup terima kelemahan dia tu, bolehlah beli. Kan? Kalau kita tak boleh nak terima, jangan beli. Memang betul tiap-tiap motor ada masalah. Tak ada motor yang tak ada masalah. Motor mahal Aprilia ke, Ducati ke, Ducelo ke, tetap ada masalah. Beli RM100,000 dah, pakai 2-3 bulan pun ada masalah. Ada. Jangan kita ingat kata benda tu tak ada. Motor ni ikut kita, kadang-kadang kita suka. Kan? Jangan banyak sangat. Kalau kita suka, kita akan terima. Itu dia. Bila kita beli dia, ada masalah apa, kita pergi repair. Kita sanggup pergi habis duit, pergi make up dia lawa-lawa. Dia pakai motor ni ibarat macam ni lah, aku nak beritahu kat abang. Motor ni segak, cun, lawa, cantik, kan? Okey. Tapi bila kita beli, kita nak make up dia pergi lawa lagi, betul? Lepas tu bila dia buat perangai, masa tu cukup melihat, dia kan nak video. Jadi kita kena terima lah. Dia macam beli bini cantik lah. Kita kahwin bini cantik, takkan kita nak biang. Kalau betul saja tak make up, bagilah, belilah barang make up kat dia. Lepas tu bila dia sakit, takkan kita nak buang. Kita rawat dia. Kita bawa pergi hospital, kita berubat. Lagu tu ini yang
Nak cantik tak cantik tahu bang. Aku nak pergi kerja ni, tapi saja terlintas di fikiran nak buat review motor ni. Pergi dah buat. Berhenti sat belah batas tu kita buat sat. Tak lagi bos marah mampui. Tapi tak apa-apa, steady. Boleh dah lah. Bos boleh cakap-cakap lagi lah. Kelebihan dia aku tak mau cerita motor ni. Sebab apa? Kalau aku cerita kelebihan pun, kalau hampa tak boleh terima kekurangan, payah pergi. Ni biar aku cerita keburukan saja, kelemahan dia walaupun sikit, tapi yang pada boleh tahu, oh dia ni lemah tak ni, dia ni lemah tak ni, dia ni oi tak boleh ni, motornya tak boleh pakai macam ni, tak kira rosak aku nak pergi pejabat, aku nak pergi kerja, tiba-tiba rosak. Dia macam tu. Sama juga kalau kita kalau kita nak orang kata apa, nak apa, ada aku lupa. Okey lah, kencing lah perkataan tu. Orang kata kita nak pakai dia, kena cari kelemahan dia dulu, kena tengok kelemahan dia tu. Kalau kita sanggup, okey. Kalau tak sanggup terima kelemahan dia tu, aku rasa jarang orang nak cerita kelemahan dia. Semua orang nak cerita kelebihan dia. Okey tak? Kalau keluar motor baru, so ni bagus, anu bagus, laju, top speed laju, padu, top speed dengan brand satu lagi dia duduk depan. Tapi bila kelemahan dia kita tak tahu. Jadi main kelemahan dia, pening bala aku, kita mau pakai motor ni. Lepas tu kita buat hutang, beli harga dia letak kes 9,000 jadi 11,000. Lepas tu buat hutang. Lepas tu kita mau pakai, kalau nak tolak motor ni. Tu kan rugi. Itulah aku kata channel ni, video ni memang tujukan untuk hangpa yang nak beli. Siapa yang nak beli Z15, sila tengok video ini. Selepas anda tengok kekurangan motor ini, adakah anda berfikir akan membeli motor ini? Yang tu je. Aku nak pergi besar. Kalau apa hangpa tengok, apa kata nak beli juga. Lepas tu jangan duk berongut. Jangan duk apa lah motor ni, tak syok lah pakai motor ni, tak habis lah. Bang, kalau nak beli, saya dah beritahu di sini kekurangan dia. Dan bukan 10 saja, banyak lagi kekurangan dia. Kalau abang nak beli, proceed beli. Kalau rasa wah tak payah beli, cari motor lain yang konon-kononnya tak rosak. Cari motor lain yang konon-kononnya boleh tahan 5 tahun tak rosak. Pergi cari motor tu. Aduh, sempit ni pula. Satu lah kelebihan nak bang. Macam ni. Nampak juga tu kelebihan tu. Bang, aku pakai motor ni dah 7 bulan dah. Dah dekat 7 bulan, 6 bulan lebih. Mileage dekat 10,000 dah. Kan?
Walaupun aku cerita kekurangan dia tadi, kelemahan dia tadi, tapi aku tak ada lagi lah benda-benda tu yang jadi kat aku. Cuma lampu kabus je dah lah. Biasalah benda kecil lah, lampu kabus, lampu apa tu. Kira apa lampu tu? Hampa beli boleh tukar lampu lain boh kot. Macam tu lah. Kan? Kalau kata nak, biasalah kalau motor mampu tu tengah gear 1, gear 2, gear 3 tu sebab RPM rendah tu memang pernah dah jadilah. Tapi tak ada masalah, kita cepat kelas, kita tekan sepatu hidup balik. Walaupun kita tengah laju pun, tapi jarang lah tengah laju pun jadi kat aku. Kan? Minta-minta tak jadi lah. Kan? Ambil tikung pun tak ada lagi lah. Kan? Cuma bergerak tu ada. Biasalah, break tu biasa. Tapi kalau nak kata tak boleh kena yang tu, tu kat aku tak jadi lah. Dah aku bohong lah tadi. Aku bohong hampa tadi. Kan? Kata motor ni tak basuh lama. Dah. Motor ni baru hari Jumaat tu basuh. Lepas. Aku basuh banyak kali dah. Pergi semok buih lah apalah. Lepas tu kena hujan lebat pun besar 2-3 kali dah. Tapi alhamdulillah nak bagi tahu kat abang. Okey, motor aku tak ada masalah apa. Dia tak jadi lampu tak nyala ke, tak jadi tak boleh start ke apa. Alhamdulillah lah. Minta-minta lepas ni Tuhan pelihara lagi lah, jangan ambil kena benda tu. Kan? Okey. Pasal panjang kot. Apa-apa pun nanti hampa komen dah. Hampa subscribe, komen, kan? Tekan loceng ke apa ke. Itulah. Kita channel baru nak buat. Kalau hampa tak subscribe, hampa tak view, tak tengok apa video-video lain ni, bila nak berkembang. Kan tu mesti tu. Ya kan tu. Kau cakap kan. Apa? Okeylah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana meronda di channel RRMB Roda Ronda Motovlog.